lah Pak Cik. Daripada pagi tadi dah masak. Pagi tadi. Ya Pak Cik. Oh, jimatnya kau ya. Ya. Oh, kelasing baru tahu. Assalamualaikum. Kamu, kau tu bagi tahu sama lagi. Siapa yang bagi salam tu? Lari. Lah Bu. Cuba kau tengok kat luar tu. Siapa yang datang? Kat sini ada 2 orang lah, Bu. Seorang hitam, seorang pendek. Cik, dekat bawah ada 2 orang, Cik. Seorang hitam, seorang pendek. Banyak antin. Seorang pendek. Yang pendek tu orang minyak ke? Yang hitam tu orang minyak ke? Yang pendek tu cerita betul ke? Tanya. Siapa datang? Apa dia mau? Lari. Cuba kau tanya dengan dia. Yang pendek tu nak apa? Yang hitam tu nak apa? Assalamualaikum, Cik. Waalaikumsalam. Ada apa ada Cik datang kemari? Oh, kami datang ni nak minta kutip derma. Derma anak yatim. Orang ni datang nak minta hutang lah, Bu. Cik, orang ni datang nak minta derma, Cik. Ha? Derma? Ya. Oh, derma apa? Aku yang sepatutnya terima derma daripada orang. Bukan dia. Tanya dia derma apa? Nabi, cuba kau tanya ada Nabi. Dia minta derma apa, Nabi? Cik. Cik minta derma apa, Cik? Kita berdua datang nak minta derma anak-anak yatim. Anak yang kehilangan ibu bapa. Maaf, maklumlah saya tak sekolah, Cik. Tak apa. Dia cakap nama dia Muhammad Yatim. Cik. Bukan kita ni anak yatim yang kehilangan ibu bapa. Kehilangan ibu bapa. Saya juga sedih macam saya juga. Kehilangan ibu bapa. Kehilangan ibu bapa lah, Bu. Cik, kesian, Cik. Dia datang minta derma, Cik. Yang kehilangan ibu bapa, Cik. Kenapa kamu menangis? Kenapa? Saya pun macam Cik juga. Anak yatim baru mati. Kau perlikan aku ya. Tanya, Cik. Asing baru tahu. Jangan, Cik. Nabi yang cakap. Labi, Saya aja, Pak Cik. kau kenapa tadi? Saya kata Cik Ihsan. Macam apa? Macam Cik Siddiq. Itulah. Jadi, suruh dia datanglah. Cik, silakan, Cik. Ya, terima kasih. Ini dia yang berkilat ni. Ya. Ini aja metor. Allah, Mak. Babi, yang derma anak yatim ni, berapa yang kita nak bagi? Cik, anak yatim, Cik. Cik, kena bagilah dalam 1,000, Cik. Seribu? Ya, Cik. Mana boleh 1,000? Kau pergi dekat kotak aku beli RM1 saja. Baik, Cik. Wah, semua kau tahu. Apa yang Cik. Cik tertipu sangat? Cik, ada RM1, Cik. Bagus. Bagi siapa dia? Cik, derma anak yatim RM1, Cik. RM1 saja nak buat apa? RM1